Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah pertama-tama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya yang begitu banyak yang tidak terhingga kepada kita semua. Dan alhamdulillah Allah taala memberi nikmat peluang, ruang dan masa kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul, untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita tentang kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang kedua. Dalam pertemuan yang lalu, pengarang kitab kita ada mendatangkan dua ayat Al-Quran, yang mana dua ayat Al-Quran itu menyatakan kepada kita hanya senya agama Islam satu-satunya agama yang diperakui benar, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan ayat yang kedua pula Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Bahkan di akhirat nanti mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang berugi. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan agama Islam itu sebagai satu agama fitrah bagi manusia. Manusia ni agama yang paling sesuai dengan dia ialah agama Islam. Namun begitu, kalau kita tengok ada sebahagian daripada manusia yang lawan fitrah Allah Ta'ala. Bukan sekadar mereka tidak memeluk agama Islam, tetapi mereka ini tidak ada agama. Tak ada agama. Islam podok, Kristian podok, Hindu podok. Dan yang lebih teruk lagi, ada sebahagian daripada mereka ini yang tidak percaya adanya Tuhan. Tak percaya Tuhan ni ada. Jadi ini satu fahaman yang kita kata bukan fahaman baru sebenarnya. Fahaman ini satu fahaman yang lama dah. Satu fahaman yang tak percaya adanya Tuhan. Jadi sebagaimana dalam kuliah yang sebelum ini, saya ada tinggal satu cerita. Tapi cerita tu tak habis lagi. Jadi nak sambung lah malam ni. Cerita fahaman orang tak percaya adanya Tuhan. Zaman dulu pada zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad ni ialah salah seorang daripada tok guru Imam Abu Hanifah. Kita kata mazhab Hanafi je lah. Imam Abu Hanifah. Jadi salah seorang tok guru dia bernama Imam Ahmad. Pada waktu Imam Ahmad tu, maka tersebarlah satu fahaman yang dipanggil Dahriyun. Fahaman Dahriyun ni ialah satu fahaman mereka hanya percaya sesuatu benda itu kita boleh kita kata ada apabila benda itu dapat dicapai oleh panca indera yang lima. Nak kata benda tu ada, mesti benda tu boleh dicapai oleh panca indera yang lima. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, hidung boleh bau, lidah boleh rasa, tangan boleh sentuh. Golongan Dahriyun ni kata kalau nak kata benda tu ada, mesti boleh capai dengan panca indera yang lima ini. Jadi oleh kerana Tuhan Allah Ta'ala ni bukan makhluk, mana boleh capai dengan panca indera yang lima. Maka golongan Dahriyun ini mereka tak percaya adanya Tuhan.
Dan fahaman ini telah dipelopori oleh seorang lelaki bernama Dahri. Dahri ni pula seseorang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dia ni bisa bab berdebat guna logik akal. Oh, kalau bab debat logik akal memang Dahri ni bisa. Jadi pada waktu zaman Imam Muhammad waktu tu, Dahri ni dia berdebat dengan semua ulama yang ada waktu tu guna logik akal, duk bahas Tuhan ni ada ke tak. Tapi oleh kerana dia ni bisa debat guna logik akal, semua ulama kalah belaka berdebat dengan dia. Kalah belaka. Tinggal Imam Muhammad sore lagi tak debat. Tinggal Imam Muhammad sore lagi. Akhirnya khalifah utuslah seorang utusan suruh Imam Muhammad ni mari debat dengan Dahri esok hari. Dengan dia sore dah tu. Baik. Dia pun duk nengung dah. Lepas tu pula malam tu Imam Muhammad tidur. Bila dia tidur, dia dapat pula satu mimpi yang pelik. Dapat mimpi pelik pula. Bila bangun pagi esok, duk nengung dia. Duk nengung kau dua perkara. Satunya duk nengung khalifah suruh dia pergi debat dengan Dahri. Sebab tinggal dia sore lah dia tak debat lagi. Yang keduanya duk nengung duk mikir pasal mimpi pelik yang dia dapat semalam. Jadi kebiasaannya pada waktu tu Imam Abu Hanifah. Waktu tu dia remaja lagi. Setiap pagi dia akan pergi rumah Imam Muhammad untuk pergi ngaji. Bila pergi rumah Tok Guru dia pagi tu tengok-tengok Tok Guru duduk nengung. Dia pun tanya Imam Muhammad. Dia kata, "Hai Tok Guru, buat apa nak duduk nengung pagi ni? Ada gapo?" Lalu Imam Muhammad pun cerita. Dia kata, "Aku nengung pagi ni kerana dua perkara. Yang pertamanya, hari ni khalifah perintah kepada aku suruh aku pergi berdebat dengan Dahri. Loninya semua ulama hok berdebat dengan Dahri guna logik akal semua kalah belaka. Jadi lo ni tinggal aku sore lagi tak debat dengan dia. Jadi aku duk nengu ni kan apa? Kan aku bimbang. Kalau aku pergi debat dengan Dahri hari ni guna logik akal, kalau fardu takdir aku kalah dengan dia. Nescaya semua orang akan percaya, akan kata Tuhan ni tak ada. Jadi lo ni tu pada aku sore. Aku penentuannya. Atau aku duk bimbang tu. Tiap pertama. Yang keduanya semalam masa aku tidur, aku dapat satu mimpi yang pelik. Malam mimpi tu aku tengok ada satu kebun yang luas. Aku tengok ada satu kebun yang luas. Dalam kebun tu aku tengok ada satu pokok yang daunnya rendang, dahannya banyak, buahnya lebat. Tiba-tiba tak tahu mari mana. Mari seekor babi nyo makan habis. Daun kayu, ranting kayu, buah kayu. Nyo makan habis ko babi tu. Akhirnya tinggal batai cokoh. Tinggal batai cokoh. Bila tinggal batai cokoh, akhirnya babi ni dia cuba nak pergi sodok batai tu. Moga babi ni jadi nyodok. Bila dia cuba nak pergi sodok batai kayu cokoh ni, tiba-tiba keluar seekor harimau di sebalik batai pokok kayu cokoh ni. Tubik seekor harimau. Nyop gomo dengan babi tu. Nyop gomo, nyop kekoh babi tu. Akhirnya mapuh babi tu. Mapuh babi tu. Jadi inilah mimpi aku dapat semalam yang menyebabkan aku duduk neng. Ni. Lalu Imam Abu Hanifah kata gini lah Tok Guru. Biar mu tafsir lah. Mimpi Tok Guru tu. Biar mu tafsir. Maka Imam Ahmad kata, selekeh lah. Kalau mu pandai tafsir kan. Lalu Imam Abu Hanifah pun terang. Dia kata, hak Tok Guru mimpi, Tok Guru tengok satu kebun yang luas. Kebun yang luas itu ialah gambaran kepada agama Islam. Kebun yang luas tu ialah gambaran kepada agama Islam. Dan dalam kebun tu, Tok Guru tengok ada satu pokok yang daunnya lebat, dahannya banyak, buahnya lebat. Itu ialah gambaran ulama-ulama. Tu gambaran ulama.
Maka tiba-tiba Tok Guru tengok ada seekor babi. Babi itu ialah gambaran kepada dahri. Babi itu dahri. Jadi oleh kerana dahri ni, dia bisa berdebat dengan ulama-ulama, guna logik akal, dia berjaya mengalahkan ulama-ulama, maka sebab itulah babi tu, dia makan habis daun kayu, gating kayu, dan buah kayu tu. Sebab tu dia makan habis babi tu. Dan tinggal batu cokor. Batu cokor tu Tok Guru lah. Lah ni tinggal Tok Guru sore je lagi tak berdebat dengan dia. Maka dahari lah ni, dia cuba nak berdebat dengan Tok Guru. Maka sebab itulah babi tu, dia cuba nak pergi sodok batai kayu cokoh tu. Tapi sebelum dia sodok, tiba-tiba keluar seekor harimau di sebalik batai kayu tu. Maka harimau tu bergomong dengan babi tu, dia kekoh babi tu, mapuh babi tu. Tok Guru tahu tak siapa harimau tu? Harimau tu ambo lah Tok Guru. Kata harimau apa ni, Pak? Harimau tu ambo lah Tok Guru. Jadi lo ni, Tok Guru tak bimbel lah. Seruh ke ambo lah, biar ambo yang berdebat dengan dahari tu. Katanya Imam Muhammad. Maka Imam Muhammad kata, kalau gitu beres. Maka akhirnya mereka berdua pergilah ke tempat berdebat. Waktu tu oleh kerana dahari ni bisa berdebat mengalahkan ulama-ulama, jadi habis semua masjid waktu tu dikuasai oleh mereka. Dan dahari pada waktu tu dah atas mimbar. Atas mimbar tinggi tu. Dia pun umum. Hari ni siapa nak dapat ngaku hari ni? Lalu Imam Abang dia kata ambo. Maksudnya kecil lagi remaja. Lalu dahari pun tengok. Dahari kata, mu ni bodoh mari mana nak berdebat dengan aku. Setara ulama. Hak serbai besar baku pun kalah berdebat dengan aku. Ni bodoh mari mana ni? Dia pelekeh Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah kata, debat-debat ni tak nanti besar kecil dia kata. Terah dulu baru tahu dia kata. Dia provok. Maka dari perkataan beres kalau debat. Dari pertanya dia soalan pertama. Aku nak tanya mu, Tuhan ni ada ke tak? Kalau mu kata Tuhan ni ada, cuba mu tunjuk kat aku Tuhan mu duduk mana. Sedap juga soalan dia. Dia tanya Imam Abu Hanifah. Tuhan ni ada ke tak? Kalau mu kata Tuhan tu ada, cuba mu tunjuk Tuhan mu duduk mana, aku nak tengok. Kata Imam Abu Hanifah, sebelum aku jawab soalan mu tu, aku nak tanya mu dulu. Aku nak tanya mu lah ni hidup ke mati? Mu lah ni hidup ke mati? Maka dah dikata, mestilah aku hidup, kata. Baik. Kalau mu hidup, sebab apa mu hidup? Tanya Imam Abu Hanifah. Maka dah dijawab, aku ni hidup sebab aku ada nyawa. Aku ada roh. Sebab tu aku hidup. Bila dia jawab gitu, maka Imam Abu Hanifah pun tanya dia. Kalau mu kata mu hidup, sebab mu ada roh, sebab mu ada nyawa. Cuba mu tunjuk kat aku, nyawa roh mu duduk mana, aku nak tengok. Cuba tunjuk kat aku. Terkanjar-kanjar lah kawan ni. Nak tunjuk lagu mana mungkin nyawa dengan roh ni bagai tak nampak. Ni, tu nak jawab dia, tergamai dia. Maka Imam Abu Hanifah kata, mu royak mu hidup sebab mu ada roh, mu ada nyawa. Roh dengan nyawa tu makhluk. Tapi mu kata benda tu ada walaupun benda tu tak nampak. Apatah lagi lah Allah Ta'ala, dia tu khalik, pencipta. Mestilah dia tu ada dan dia tu tak boleh nak tengok. Sebab dia tu Tuhan, bukannya makhluk. Katanya Imam Abu Hanifah. Aku kalah lah dahari. Kalah dia. Boleh main dengan budak ni, dia kata. Lepas tu dia tanya soalan kedua. Aku nak tanya mu. Lagu mana ahli syurga nanti, bila duduk dalam syurga, mereka makan. Mereka minum. Tapi tak berok, tak kecing. Macam mana boleh berlaku? Makan minum tapi tak berok, tak kecing. Skok weh, makan minum tak berok, tak kecing. Skok weh, dia kata. Dia tanya Imam Abu Hanifah.
Lalu Imam Abu Hanifah kata, sebelum aku jawab soalan mu tu, aku nak tanya mu soalan dulu. Masa mu dalam perut mak mu dulu. Masa mak mu ngandung kamu dulu. Mu makan ke tak Mu minum ke tak Dahri kata, mestilah aku makan. Mestilah aku minum. Kalau aku tak makan, tak minum, matilah aku. Kata Dahri. Lalu Imam Abu Hanifah tanya dia pula. Masa mu dalam perut mak mu dulu, mu berak mu kecil ke tak? Mu berak mu kecil ke tak? Mu makan, mu minum, tapi mu berak mu kecil ke tak? Lalu Dahri kata, ada tu. Memang aku makan, memang aku minum, tapi aku tak berak, aku tak kecil. Dia jawab. Bila dia jawab gitu, Imam Abu Hanifah kata, kalau masa mu dalam perut mak mu yakin, mu makan, mu minum, tapi mu tak berak, mu tak kecil, apakah pelik ahli syurga nanti? Syurga tu tempat nikmat. Lagi-lagilah tak pelik kalau ahli syurga nanti mereka makan, mereka minum, tapi mereka tak berak, tak kecil. Mu pelik apa? Deh. Kena dua soalan, kalah dia peneng. Dia tanya mu ni bodoh, mana mu ni? Mu ni siapa Siapa tok guru mu? Dia tanya. Imam Abu Hanifah kata, ni tok guru aku ni, Imam Hamad. Jadi bila dia tengok Imam Hamad, dia kata, kalau anak murid setara ni, tok guru tak tahu setara mana. Mula ke depan kenalin dia nya. Lepas tu dia tanya soalan ketiga. Aku nak tanya mu, siapakah yang menciptakan alam ini? Betul ke ada alam ni ada pencipta dia? Ada ke tak? Dia tanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, sebelum aku jawab soalan mu tu, aku nak cerita satu cerita kamu. Masa aku nak mari tadi, aku berjalan-jalan, jumpa satu sungai. Jumpa satu sungai, aku nak jemerai nak mari debat dengan mu ni. Tengok-tengok, perahu tak ada. Jadi aku perut nengung tepi sungai tu, nak jemerai lagu mana, nak mari debat dengan mu ni. Tengah aku duduk dengung, tiba-tiba ada satu pokok besar yang berada di tepi sungai tu, tiba-tiba tumbang dengan sendiri. Tumbang dengan sendiri, ribut, tak ada angin, tak ada, tumbang dengan sendiri. Lepas tumbang dengan sendiri, kayu pokok tu terbelah dengan sendiri pula. Lepas terbelah dengan sendiri, kayu tu takut-takut dengan sendiri, jadilah sebuah perahu dengan sendiri. Bila jadi perahu dengan sendiri, maka aku naiklah perahu tu untuk jemerai sungai tersebut yang menyebabkan aku ni mampu mari debat dengan mula ni. Jadi aku nak tanya mu, apa pendapat kamu tentang cerita aku saat ni? Apa pendapatmu? Lalu dah dikata, tak mungkin dia kata. Tak mungkin dia kata, mana mungkin pokok tiba-tiba tumbang dengan sendiri. Mana mungkin pokok tiba-tiba terbelah kayu dengan sendiri. Mana mungkin kayu tu tiba-tiba takut jadi perahu dengan sendiri. Tak mungkin dia kata. Mesti ada yang membuatnya. Mesti ada si pembuat, tak kerja dengan sendiri dia kata. Dia kata. Lalu Imam Abu Hanifah kata, kalau setara perahu tu pun, mu kata mesti ada pembuatnya. Tak kelah alam sebesar ini, yang ada langit, ada bumi dan ada segala-galanya, tak kelah jadi dengan sendiri. Mestilah ada pembuatnya. Mestilah ada Tuhan yang menciptakannya. Siapakah Tuhan yang menciptakannya? Iaitu Allah Ta'ala. Kalah dia. Jadi dalam cerita tu, banyak soalan yang dia tanya ni. Macam mana nak perekah lah. Dia isya kalau habis cerita ni kan. Akhir sekali dia kata, aku ada soalan terakhir. Soalan ni kalau mu boleh jawab, aku ngaku dia kata. Kata Dahri. Aku nak tanya mu nyo, Allah Ta'ala ni buat apa lah ni? Tuhanmu Allah Ta'ala tu buat kerja apa lah ni? Ni soalan terakhir aku. Lalu Imam Abu Hanifah kata, sebelum aku jawab soalan mu tu, aku nak ayak kamu, cara kita berdebat hari ni tak kena cara ni. Sebabnya, mu hak nanya aku duduk atas.
Mu hak nanya aku dak atas mimbar tu. Aku hak jawab duk bawah. Jadi tak kena tu. Jadi oleh kerana ni soalan terakhir tu. Bagilah peluang kat aku. Mu turun bawah. Mu tanya aku bawah. Aku naik datah. Aku jawab datah. Ni soalan terakhir. Bagilah peluang kat aku. Deh. Jadi Dahri pun fikir logik. Lah soalan terakhir ni peluang ke dia lah. Maka Dahri pun turun daripada mimbar. Lepas tu Imam Abu Hanifah pun naik atas mimbar. Bila naik atas mimbar, lalu Imam Abu Hanifah pun tanya dia. Gapo dia dah soalan mu tanya aku sani? Maka Dahri hidup bawah pun tanya. Aku nak tanya mu, Tuhanmu buat gapo lah ni? Allah Ta'ala buat kerja gapo lah ni? Soalan dia. Maka Imam Abu Hanifah pun jawab, kalau mu nak tahu, gapo kerja Allah Ta'ala lah ni? Kerja Allah Ta'ala lah ni ialah wak turun orang karut supaya mu, wak naik orang benar supaya aku. Itulah kerja Allah Ta'ala lah ni kalau mu nak tahu. Pakai kalah dengan begitu je Dahri. Kalah dengan begitu je. Jadi nak royaknya kisah ini, nak kita pada kita, fahaman orang tak percaya kepada adanya Tuhan itu bukan satu fahaman yang baru. Dulu pun ada dah. Dan lah ni pun ada lagi. Orang panggil golongan etis. Kalau orang panggil golongan etis. Golongan yang tak percaya adanya Tuhan. Jadi golongan ini orang panggil golongan yang lawan fitrah Allah Ta'ala. Abi. Jadi seterusnya, kita sambung. Seterusnya setelah pengarang kitab kita mendatangkan dua ayat Al-Quran tersebut, dia pun mulalah menjelaskan kepada kita, Islam itu arti dia gapo. Gapo dia arti Islam itu? Kata pengarang kitab kita, Islam artinya selamat sejahtera. Islam itu artinya selamat sejahtera. Jadi kita ni, bila kita mengaku kita orang Islam, bila kita jadi orang Islam, kita ni sebenarnya golongan yang mendapat keselamatan, golongan yang mendapat kesejahteraan. Itu sebenarnya. Sebab arti Islam itu ialah selamat sejahtera. Dan sebab itulah, kalau kita tengok, Nabi suruh kita ni supaya saling mendoakan keselamatan, kesejahteraan sesama kita. Nabi suruh kita pakat doa sama-sama kita. Lagu mana cara kita doa tu? Kita jumpa saing kita tak ada tangan. Ya Allah, berilah keselamatan, kesejahteraan kepada sayang aku ini. Gitu kau? Yalah juga kan buat gitu pun. Tapi orang tak buat lah lagu tu. Lagu mana cara Nabi suruh kita doa antara kita? Doakan keselamatan, kesejahteraan ni. Dengan cara kita menyebarkan salam. Bui salam. Bila kita jumpa saing kita jumpa waris kita jumpa jiran kita, ataupun kita jumpa siapa-siapa Islam, tak kira lah kita kenal. Kalau kita tak kenal dia, kita disuruh supaya memberi salam. Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Itu makna dia. Pak kawin tu pun jawab, waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga keselamatan dan kesejahteraan. Itu bagi doa tu. Dan inilah benda hak Nabi suruh kita buat. Mudah wisalah ni deh. Wisalah pun mudah. Jawab salam pun mudah. Dan hukum memberi salam ni adalah sunat. Bagi salam ni sunat. Tapi ada setengah orang kita, sunat je ustaz. Kalau tak beri salam tak apa, ustaz tak dosa pun. Dia anggap benda tu remeh-temeh. Memanglah bagi salam tu hukumnya sunat. Kalau tak bagi pun tak dosa. Tapi jangan kita anggap benda tu kecil. Sebab dalam Islam ni, walaupun benda tu sunat, tapi dari segi ganjaran, kelebihan besar. Besar walaupun benda sunat ni. Antaranya, kalau kita tengok dalam satu hadis yang sahih, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah
rahmatullahi alaihi yang meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah. Yang mana Nabi bersabda, Nabi kata, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sembahyanglah di waktu malam ketika mana manusia lain sedang tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Dalam hadis ni Nabi terang pada kita 3 amalan. Pertama sekali Nabi suruh kita sebarkan salam. Jumpa siapa-siapa bagi salam. Ni pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi suruh kita jamu makan orang. Belanja orang makan, wi kat orang makan. 2. Yang ketiga, Nabi suruh kita bangun beribadat di tengah malam. Tak kira lah nak main tahajud kau, nak baca Quran, ikutlah beribadat. Ketika mana manusia lain sedang tidur, kamu bangun. Kalaulah kamu buat 3 amalan tersebut, Nabi kata, kamu akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Kalau kita perhati 3 amalan ini. 3 amalan yang Nabi sebut dalam hadis ni, semua sunat belaka ni. Sunat belaka. Bagi salah sunat. Belanja orang makan sunat. Bangun qiyamul lail tengah malam pun sunat. Tidak wajib, sunat belaka. Mana kalau tak buat pun tak dosa. Tapi walaupun sunat, ganjarannya besar. Kalau kita buat, maka Nabi jamin kita ni akan masuk syurga dengan keadaan sejahtera pada hari akhirat nanti. Sebab tu kita jangan pelekeh walaupun benda tu benda sunat. Jadi salam ni benda mudah ya. Jumpa orang bagi salam. Baik. Hukum bagi salam sunat. Tapi hukum jawab salam banyak. Biasanya hukum jawab salam ni wajib lah. Wajib, fardu ain. Tu hak ghalib. Tapi kalau kita tengok sebenarnya hukum jawab salam ni banyak. Ada hukum menjawab salam, hukumnya wajib fardu ain. Wajib fardu ain. Bila keadaannya? Bila kita duduk sore. Kita duduk sore setepak, tiba-tiba guru kita mari, dia bagi salam kita. Waktu tu kita sore di situ. Dan memang dia bagi salam apa kepada kita waktu tu. Maka pada waktu itu, hukum menjawab salam itu adalah wajib fardu ain. Kok mana-mana pun kena jawab. Kalau tak jawab, dosa. Sebab apa? Sebab memang kita seorang duduk situ. Tak ada orang lain dah. Baik. Yang kedua, hukum jawab salam fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni, contoh kita kata keadaan, kita duduk di satu tempat 5 orang. Duk buah 5 orang ni. Tengah-tengah duk buah, mari seorang guru kita lain, dia beri salam. Bila dia beri salam, maka salah seorang daripada 5 orang ni, kena jawab salam. Kena jawab salam. Hukum dia fardu kifayah. Maknanya kalau kita kata ada seorang yang jawab, 4 orang lagi, tak jawab pun tak apa. Sebab dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni, apabila sebahagian buat, sebahagian lagi tak buat pun tak dosa. Tapi kalau kawan ni salah 5 orang tak jawab belaka salah. 5 dosa. 5 dosa. Fardu kifayah. Tapi kalau seorang jawab paling kurang, 4 orang lagi tak jawab pun tak apa. Sebab hukum dia fardu kifayah. Baik. Ada juga keadaan hukum jawab salam adalah haram. Ada juga Ustaz ni, ada. Orang salam kita, kalau kita jawab salam haram. Ada. Masa mana? Ketika mana kita duduk dalam tandas. Guru kita mari, dia tak tahu kita dalam tandas. Dia beri salam kita. Kita masa tu duduk kecing, duduk berak dalam tandas. Haram kita jawab salam. Jangan jawab. Kalau jawab, dosa. Sebab kita duduk tempat yang tidak sepatutnya kita jawab salam. Apa tak? Baik. Yang keempat, ada keadaan
Bila orang bagi salam, tidak disuruh kata kita untuk jawab salam. Walaupun banyak kali orang bagi salam kita, tapi tak disuruh pun kita jawab. Maknanya tak sunat lah jawab. Sunat pedok suruh pun memang tak kena jawab. Kalau tak jawab mana tak dosa. Bila? Apabila tu imam bagi salam, kita semayang ngorik saat ni kan? Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum jawab ke apa? Jawab Waalaikumsalam ke? Jangan weh, jangan jawab Waalaikumsalam. Jangan. Walaupun tu imam bagi salam 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, kali kedua. Kita sebagai makmum tu nak Assalamualaikum juga. Jangan jawab Waalaikumsalam. Jangan. Nampak tak? Ini satu keadaan yang kita tak disuruh jawab salam. Nampak tak? Sama lah kalau kita bagi salam pun ada guru kita. Waktu semaya tepi kita suruh majmuk kan. Kita bagi salam dia, dia pun tak kena jawab. Dia bagi salam kita pun kita tak kena jawab. Nampak tak? Ini satu keadaan yang kita kata salam tidak disuruh jawab. Dan ada satu keadaan lagi, apabila kita bagi salam, kita tak nak salam kita itu dijawab. Kita bagi salam, tapi kita tak say salam kita itu dijawab. Ada. Nah, contohnya, kita balik daripada satu tempat tengah malam, pukul 12 tengah malam. Naik pula motor buruk, slow motor pre-pre ni. Lerah motor buruk. Masa tunjuk pukul 12 tengah malam. Malam pula malam Jumaat. Lalu ke tepi kubur. Bila lalu ke tepi kubur, kita pun salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Agak-agak kita nak kalau ahli kubur jawab salam kita tu. Agak-agak kita nak kalau mereka jawab. Jangan kita jawab weh. Kalau ada Waalaikumsalam, rasa rembah mutu tunggal rasa. Orang mutu slow kan. Derah unggal lagi ustaz pada bawa mutu. Rembah mutu lari kata. Nampak tak? Jadi ini satu keadaan yang mana bila kita bagi salam, tapi kita tak nak salam kita dijawab. Sunat kita bagi salam, tapi kita tak say salam kita dijawab. Ini hukum berkaitan dengan salam. Habis. Jadi arti Islam itu ialah selamat sejahtera. Itu arti. Apakah pula makna Islam? Islam itu apa pula makna? Kata pengarang kita, Islam itu membawa makna tunduk patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Makna Islam itu ialah kita tunduk patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Ini makna Islam. Nampak tak? Sebab itulah bila kita mengucap, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dari segi artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tu arti. Dari segi maknanya, di situ kita mengaku dengan Ta'ala, kita berjanji dengan Ta'ala, kita sanggup tunduk patuh, kita sanggup serah diri kita bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Itu makna kita mengucap tu. Asyhadu an la ilaha illallah tu. Kita janji, kita buat MOU dengan Ta'ala. Bila kita sebut gitu, mana kita janji ke mana-mana pada Ta'ala, gapok musuh aku buat, aku akan buat. Gapok mula aku buat, aku akan tinggal. Sebab aku sanggup tunduk patuh dan berserah bulat-bulat kepadamu. Itu makna Islam. Itu makna bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nampak tak? Dan kalau kita perhati dalam kehidupan sehari kita, dalam ibadat yang kita buat dalam sehari hidup kita, banyak kita tunjuk, kita menyatakan pembuktian bahawa kita ni tunduk patuh, berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Banyak kita mengaku dengan Ta'ala dalam sehari-hari ni. Antara contoh mudahnya, bila kita semaya. Bila kita semaya. Contoh kita semaya ngori saat ni. Bila kita nak semaya, kita akan takbiratul ihram. Kita akan sebut Allahu Akbar. Gapo arti dia? Allah Maha Besar. Tu arti.
Makna bila kita kata Allah Akbar, di situ kita mengaku ya Allah mulah yang maha besar. Mulah segala-galanya. Mulah maha kuasa. Mulah maha mulia. Aku ni kecil. Aku ni hina. Aku tak lawanmu ya Allah. Itu makna Allah Akbar bila kita takbir tu. Allah maha besar tu arti. Maknanya begitu. Bila kita sebut Allah Akbar, gitu makna. Seolah-olah kita kata, aku tak lawanmu ya Allah. Mulah segala-galanya. Mulah maha agung, maha besar, maha mulia, maha kuasa. Aku ni hina, aku ni lemah. Tak ada apa-apa. Itu makna dia. Nampak tak? Dan bila kita semaya, bukan sekadar kita melafazkan Allahu Akbar. Kita akak tangan kan? Akak tangan kan? Akak takbir. Akak takbir ni, walaupun kita kata hukum dia sunat. Kalau kita ngaji fiqh, akak takbir, akak tangan ni, sunat ni, sunat hai'ah. Mana kalau kita takbir semaya, kita tak akak tangan, kita akak kemakakeng kata. Allahu Akbar. So semaya kita. Tak akak tangan. Sebab ni sunat. Tapi walaupun sunat, akak tangan ni merupakan satu gambaran dari sudut perbuatan. Kita nak tunjuk bahawa kita ni tunduk patuh pada Ta'ala. Setelah kita sebut dengan lisan, kita ngaku kita tunduk patuh, kita tak lawan Ta'ala. Bila kita takbir, kita kata Allah Akbar. Di samping itu kita tunjuk dengan perbuatan. Akak tangan ni seolah-olah kita serenda. Kita nyerah diri. Supaya orang panggil orang jahat lari polis kan. Bila terkepung nak lari, dia pakai tangan. Bola ambak bola tembok. Seolah-olah kita bila kita kat tangan ni, kita nak tanya, aku tak lawanmu ya Allah. Mulah yang maha besar, mulah segala-galanya. Aku ni kecil, aku lemah, aku tak lawanmu. Itu gambar sebenarnya kat tangan. Walaupun kita kata benda ni sunat, tapi besar dari segi falsafah semaya. Dan bukan sekadar kita menyatakan dengan lisan. Bukan sekadar kita menyatakan dengan perbuatan. Kita turut menyatakan dengan hati. Bila kita takbir, nak semaya, kita niat kan? Kita niat. Dalam hati. Saja aku sembahyang, fardu maghrib, 3 rakaat, tunai, makmum, kerana Allah Ta'ala. Kita royak Allah Ta'ala. Aku sembahyang ngorek ni Allah, 3 rakaat ni. Aku sembah, aku rokok, aku sujud, sebagainya aku buat ni. Kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana benda lain. Aku sembahyang ni kerana-Mu. Kerana tunduk patuh kepada-Mu ya Allah. Nampak tak? Jadi kalau kita tengok, dalam bab takbir saja pun sudah kita kata, cukup dah untuk kita nyatakan bahawa kita ni tunduk patuh kepada Allah. Dan kemuncak kita kata. Dalam satu semaya, kita semaya itu kemuncak kita menyatakan bahawa kita tunduk patuh kepada Allah. Bila? Kemuncak dia. Bila kita sujud. Sujud ni tak ada lah. Satu perbuatan, satu kedudukan, kemuncak kita menyatakan bahawa kita tunduk patuh berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab bila kita sujud, masa tu kita meletakkan muka kita yang mulia ini sama rendah dengan kaki kita. Kita letak muka kita yang mulia ini di tempat orang jijak dengan kaki. Kita sanggup letak muka kita yang mulia di tempat gitu. Dan pada waktu tu kalau kita tengok, muka kita waktu tu lebih hina jika nak dibandingkan dengan najis kita sendiri. Nak banding dengan tahi kita sendiri pun lebih hina muka kita lagi. Sebab apa? Sebab bila kita sujud, punggung kita tinggi kan? Maknanya tahi kita duduk lebih tinggi pada muka kita. Inilah kemuncak kita menandakan tunjuk pada Allah, kita tunduk patuh pada Allah. Jadi bila keadaan begitu, dan itulah keadaan sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kedudukan seorang hamba yang paling hampir, yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Itu tak adalah. Sujudlah satu kedudukan kita paling dekat dengan Ta'ala. Bila paling dekat, paling hampir, gapo yang perlu kita buat? Dalam hadis Nabi kata, fa'akthirud doa. Mu kena memperbanyakkan doa. Masa itulah kita nak minta doa dengan Ta'ala banyak. Bila kita dekat dengan Ta'ala kan, masa tu nak minta doa banyak. Sebab itulah Nabi suruh kita memperbanyakkan sujud. Dan dalam sujud itu kita minta hajat kita dengan Ta'ala. Banyak itu.
Cuma kalau kita nak minta masa kita semaya Jumaat tu tak ada lah. Muka kita ikut tu email. Ni, sekat-sekat ada lah kita mintanya. Tapi kalau kita ni ada banyak hajat, kita nak minta masa mana? Masa kita semaya sunat. Masa kita semaya sunat, kita sujud lama sikit lah. Minta Allah Ta'ala. Cuma, kalau kita tak pandai doa kut bahasa Arab, kita doa lah kut bahasa Melayu. Tapi, kena niat dalam hati. Kena minta dalam hati. Kalau bahasa Melayu lah. Tapi kalau kita pandai kut Arab, boleh lah kut mulut ni pun. Jangan sebut kut mulut. Lama duduk tengah sujud tu. Ayat kut mulut. Ya Allah, berilah kesihatan kepada aku. Ya Allah, keberkatilah hidup aku. Batas semaya. Jangan. Minta lah hati. Dan doa yang paling afdal, yang paling baik, ialah doa menggunakan bahasa yang kita paling faham. Ni ada setengah kita, hamba tak pandai, Ustaz nak doa kut Arab. Siapa suruh doa kut Arabnya? Doa yang paling afdal ialah doa kita guna bahasa yang paling kita faham. Hak tu doa paling afdal. Tuhan ni faham belaka, tak sedut kira lah Arab ke bahasa dia faham belaka. Yang penting kita tu biar faham. Itu doa paling afdal. Dan doa dalam sujud ni satu kedudukan doa yang kita kata doa yang unik. Sebab apa unik? Sebab kalau kita kata doa di luar semaya, waktu kita sudah semaya dia. Doa di luar semaya, kita kena ada muqaddimah doa. Kena ada bismillah dulu, kena ada alhamdulillah, pak kena ada selawat, pak kena tutup doa dengan selawat. Tapi kalau doa dalam sujud tak perlu semua tu. Lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana wa bihamdi, tu dalam hati, ya Allah, kau berilah kesihatan kepada aku. Kau berkatilah hidup aku. Tak perlu dah bismillah, tak perlu dah alhamdulillah, tak perlu. Ini uniknya doa semasa sujud. Jadi inilah satu tempat, satu masa mustajab doa. Jadi kalau kita ada banyak hajat, perbanyakkanlah doa kita ketika kita sujud. Nampak tak? Jadi makna Islam itu, kata pengarang kita ialah tunduk patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita ni, insyaAllah nanti kita akan sambung pula pengertian Islam dengan lebih lanjut sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang kitab kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.